Tanda orang yang ada aura dalaman bersih. Cuba cek ada tak dekat korang. Pertama, kedai kosong tiba-tiba ramai bila kita masuk. Ini sebab aura kita pembawa energi rezeki. Kedua, haiwan dan anak kecil suka dekat. Ketiga, orang ramai pandang dan curi-curi tengok tanpa sebab. Susah alih pandangan dengan aura magnetik kita. Keempat, orang luar boleh tiba-tiba kongsi masalah hidup sebab dia rasa selamat dengan kita. Kelima, orang niat jahat dengan kita akan dapat balasan dengan cepat. Energi negatif dorang balik kepada empunya. Korang ada pengalaman macam ni tak? Cuba share dekat komen. Korang suka konten menarik macam ni? Boleh tekan subscribe dan like untuk lebih banyak perkongsian menarik.